Bosan lah. Nak tengok TV lah. Ada pengumuman special. Penyimpan mohon besar raja-raja. Ni mesti pengumuman untuk puasa. Jom tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penyimpan mohon besar raja-raja ingin mengumumkan tarikh puasa. Tarikh puasa akan jatuh pada... Weh, mana teleskop? Ni dia. Esok. Puasa, jangan tak puasa tau. Nanti Jabatan Agama datang. Apa? Esok puasa? Lagu berapa ni? Ya Allah, dah nak habis waktu sahur. Cepat pergi makan. Mana Ya Allah. Ni. Sekejap kita cari, jap. Ni dia. Dia nasib baik ada mi sedap. Masak 3 minit je. Kebetulan waktu sahur tinggal 10 minit lagi. Ayo makan. Bismillah. Alhamdulillah, dah habis. Dah. Okey, kita hantar balik pinggan ni. Alhamdulillah, dah sempat sahur. Nasib baik. Bila nak berbuka ni? Baru pukul 12. Aduh. Nak pergi tengok dapur lah. Bukan nak buat puasa lah. Nak pergi tengok barang dapur. Aduh. Ada yang dah habis. Macam mi sedap. Lepas tu kurma dan lain-lain. Tengok dompet lah jap. Okay jap. Tengok dompet jap. Sudah. Tak cukup duit kena pergi bank ni. Tapi bosan lah pergi bank seorang-seorang. Try tanya kawan lah. Mana tahu ada yang nak pergi bank. Okay, tengok food jap. Okay, jap. Mana is Danish? Ni dia. Okay, jap. Yo, is Danish. Ya, Sal. Kau ada benda nak pergi beli dan ada kau kena pergi bank ke? Kena kak sebab yelah sebab duit aku sikit. Ni ceritanya aku ada barang yang habis, barang dapur. So aku kena pergi beli. Lepas tu duit tak cukup. Itu yang kena pergi bank tu. Kau nak ikut ke? Boleh? Okay. Kejap lagi kita jumpa kat bank lah. Okay, dah. Okay, jom kita pergi bank. Sekejap. Mana member aku lagi seorang ni? Kat depan balik. Dia tipu ke? Mana mungkin. Kan puasa. Lepas tu dia tu jujur orangnya. Ke? Datang pun. Panjang umur. Kenapa lambat? Ada jam Ya. Oh, patut lah. Sebab tadi pun nampak ada orang tengah buat bazar Ramadan kat sana. Okay, tak apa. 3. Astagfirullah bang. Ini puasa bang. Kisah dah tenang. Dah. Kau diam sebelum aku tembak kau. Okay. Aduh, tendang. Kena rompak. Assalamualaikum, Sajen Bobo. Saya baru dapat call tadi daripada pihak Bank Blue Haven bahawa mereka telah dirompak. Tadi pun kita dengar bunyi tembakan kan? Okay, dah. Jom. Ni, ada CCTV ni. Sekejap. Ni sekejap ambil ni dia. Ni dia
Korang lah yang jangan bergerak. Kalau nak bergerak, aku tembak tebusan sebelah aku ni. Aduh, aku tergerak habislah tebusan tu. Hei, korang bergerak, aku akan tembak tebusan aku ni. Ya. Jatuh. Aduh, sekejap. Sekejap. Okey. Terima kasih kalau tak kami jadi tebusan dan kawan saya mati. Dia kemana entah pergi. Dia balik rumah kot tadi lepas korang lepas polis tahan perompak tadi. Sama-sama. Kami pun bersyukur juga sebab setelah dulu tidak berulang lagi tahun ni. Sebab 10 tahun dulu bank yang sama pernah dirompak. Tapi malangnya sebab sistem ada masalah, so kami dapat berita rompakan tu lambat. Dan akhirnya semua tebusan di sana meninggal dunia akibat ditembak dibunuh oleh perompak lah. Dah lah, dah nak maghrib ni. Korang dah kena pergi berbuka lah. Yalah. Nanti kami akan pergi ke kedai sana tu lah. Okey dah, jom. Wih. Makan situ je lah, senang. Action. Okey lah. Kau dah balik Patut kau dah balik rupanya. Aku lepas apa polis tangkap perompak tadi nampak kau dah hilang dah. Tak apalah. Okey lah. Dah buka ni. Dah buka. Ciao. Assalamualaikum. Okey dah. Makan. Sedapnya. Sedap. Asyhadu an la